Masa lap-lap tu dengan mengilai tu biasa. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf sebab banyak sangat biasa, sebabnya memang itu adalah biasa. Selalu benda yang jadi. Bunyi macam mana? Contohnya? Mengilai yang biasa, yang selalu cerita hantu tu. Ya. Dia kat tengah-tengah tu? Ya, dah berdiri di depan pintu. Wih, Allah. Welcome to Sembang Seram. Meh datang dekat, buka cerita tapi berjaga-jaga. Nanti tak selesa kalau semangat tak kuat. Dibaca doa, Safwan Nazri nak dengar pagi naik bulu roma. Jom sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram, sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram. Ya guys, Assalamualaikum. Welcome to Sembang Seram. Terima kasih banyak guys yang mana tengok podcast aku ya. Macam biasa guys, aku tak perlu nak ulang banyak kali. Macam biasa, yang mana baru tengok, please subscribe, like, share, comment and tekan bell untuk on notification guys. Sebab aku tengok dah 3 tahun aku buat podcast ni, alhamdulillah komen, minimum komen pun mesti 7-8 komen kat atas. So aku nak appreciate, thank you so much guys yang rajin komen, yang tulis komen panjang-panjang. Memang aku baca semua. So untuk episod kali ni guys, episod edisi khas. Edisi khas ni ramai yang suka, ramai yang menanti, ramai yang selalu tanya aku. Kalau aku panggil hati-hati orang akan terus chat, Abang Safwan, bila nak edisi khas? Bila nak edisi khas? Sebab apa kena faham, edisi khas ni bukan senang untuk kami dapat. Sebab kita nak dapat yang rare-rare ni memang macam mana nak cakap, tak selalu ada, faham tak? So bila tiba-tiba bila ada yang email ataupun bila yang kami jumpa, baru kami macam okay, wow, ini boleh pakai, ini memang kita patut panggil ke edisi khas. So untuk edisi khas kali ni, apa kejayaan yang kita nak? Kalau sebelum ni kita dah dapat macam-macam kejaya, doktor, embalmer semua. Tapi kali ni guys, okay, hampa tahu job scope forensik. Okay, bila orang dah meninggal, orang dah mati, forensik ambil, bawa pergi tempat mereka untuk bedah siasat. Polis sampai, polis akan letak dia punya tali kuning semua tu. Untuk tempat tu tak ada siapa boleh masuk sebab nak buat kajian lah, apalah sekian nak siasat. So lepas dah habis, dah settle, polis cakap okay, tempat ni dah clear. Siapa yang nak mai settle benda tu guys? Siapa yang nak clearkan semua benda tu? Siapa yang nak potong tali kuning tu? Siapa nak buat benda tu guys? Ini pekerjaannya guys, forensic cleaning. So di mana kita akan menyelami kejayaan dia, kita akan tengok apa benda kejayaan dia ni and kisah-kisah seram seorang forensic cleaning ni. So there you go guys, the one and only Puan Ellie in the house. Assalamualaikum Puan Ellie. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak Puan Ellie. Terima kasih banyak main Sembang Seram. Puan Ellie ni sebagai forensic cleaning, betul? Betul. Puan Ellie, apa cerita sekarang, sihat semua? Alhamdulillah sihat. Saya seperti biasa menjalani hidup biasa, tapi banyaklah nak buat urusannya untuk sebab sekarang ni situasi kita Malaysia ni banyak ni kan, kes-kes yang tu, jadi job tu memang banyak. Sentiasa sentiasa. Banyak Ya, banyak. Ada yang kita tak perasan, ada yang kita perasan kan, yang keluar dekat media sosial tu yang kita perasan lah. Kita perasan, padahal yang kat ni memang banyak. Ya, betul. Bukannya job macam sebulan sekali, 2 bulan? Tidak. Selalu lah. Ya. Faham? Okay, Puan, mungkin Puan boleh share sikit lah bila data Puan kat mereka semua subscriber Sembang Seram ni. Okay. Ramai yang tengok Puan ni. Okay. Okay, saya Puan Ellie. Saya berasal daripada Ampang, Kuala Lumpur. Saya adalah owner kepada FCS Forensic Cleaning Specialist. Owner, bos hari ni, big boss lah. Ya, saya dah buat ni, masuk ni tahun kedua. Sebelum ni saya sebagai pekerja cleaning yang membuat juga pembersihan forensik ni, tapi kita ada buat dua lah, bukan fokus kepada forensik cleaning sahaja. Kita buat pembersihan biasa pun ada. Cuma bila saya dah mulakan sendiri, saya punya hala tuju sendiri, saya fokus kepada kes-kes kematian
dan juga kes-kes yang bukan pembersihan, kita panggil pembersihan biasalah. Dia melibatkan biohazard dan semuanya. Kimia semua. Yes. Alright Puan. Sebelum kita nak tanya Puan dengan lebih lanjut. Okay. Kenapa Puan pilih job scope ni? Forensic cleaning ni. Why? Banyak kerja lagi yang Puan boleh pilih. Kenapa nak kena kerja macam ni? Sebabnya saya memilih sebab saya nak kurangkan dengan orang yang hidup. Berkomunikasi ataupun mempunyai urusan dengan orang yang hidup. Itu adalah satu kita maksudnya Puan tak nak bekerja dengan orang? Ya, saya. Kenapa tak nak bekerja dengan orang? Semua kita pelik Puan Ellie ni weh. Misteri ni. Puan Ellie tak nak kerja dengan orang. Hamster. Okay. Kenapa Puan Ellie tak nak kerja dengan orang? Sebab saya mula dengan buat macam-macam bisnes. Jadi adat kan bila kita untung rugi tu. Jadi satu hari tu selepas saya rugi dalam beberapa amount lah yang ni. Berapa? Atas ibu lah? Adalah. 500,000? Tak, juta. Juta? Ya. Ush, juta baik. Gila. So saya nak mulakan sesuatu yang baru dengan modal yang bermula dengan RM100 sahaja, dan saya nak kurangkan komunikasi dan juga dealing dengan manusia. Saya mencari apakah pekerjaan tu. Kenapa kita tak fikir benda ni ya? Maksud dia tak nak kerja dengan manusia, tapi modal dia RM1 je? Ya. Sebab RM1 tu boleh pinjam kat kawan kan? Pinjam 100. So modal RM1 je? Sebab itulah tercetusnya benda ni? Ya. Sebab kita selalu cerita bila kita nak buat bisnesnya, modal ribu-ribu kan, puluh-puluh ribu. Tapi saya tak nak buat benda yang sama dengan sebelum ni. Saya cari apa tu. Nice. So start dengan RM1 saja modal? Ya, betul. RM1 tu untuk apa je? Kita buka akaun company, kita daftar SSM, kita buat website. Lepas kan RM1? Lepas. Memang lepas. Okay, lepas tu yang pergi cleaning semua tu Puan sendiri? Ya, saya sehingga sekarang walaupun saya ada 10 tim yang terdiri daripada satu tim 3 ke 4 orang. Ramai tau. Ya, sebab kita cover seluruh Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak. Ya. Power lah. Satu tim 3-4 orang. So ada dalam tim berapa tim? 10. 40 orang? Ya. Macam mana handle 40 orang? Saya handle 4 orang ni pun pening lah. Tapi kebanyakan mereka adalah part time. Part time yang on call lah, yang memang kita telefon je pukul berapa pun diorang akan datang. Faham? Sebab raya pertama pun tengah azan takbir raya pun dia pun kena mai. Ya. Betul. Jadi memang pemilihan tu saya sangat titik beratkan lah. Saya tidak tidak banyak lah. Hanya ada 1-2 staff sahaja yang memang permanent dengan saya. Yang memang full lah kan. Yang lain memang saya ambil part time. Mastura tu full. Full lah. Mastura tu orang yang handle mempertemukan aku dengan Puan Ellie guys. Shout out to Mastura. Sebab dia tak dapat main hari ni jadi emergency. Okay Puan, sebelum kita nak masuk ke sasaran Puan, Puan cerita sedikit lah. Apa forensic cleaning ni? Macam tadi saya dah cerita sikit kan. Tapi orang tak puas dengar saya cerita. Orang nak Puan Ellie sendiri cerita. Forensic cleaning ni dia buat apa? Simple je. Okay. Kita bahagikan kepada 3. 1, pembersihan, basmi dan juga pemuliharaan. So maksudnya pembersihan tu adalah kita bersihkan kawasan kejadian. Kita basmi maksudnya kalau kita bersih biasa tanpa kita letak chemical ataupun apa-apa sahaja cecair, kita bukannya full 100% bersih kan, kita punya lantai, kita punya tu. Jadi yang itu kita buat. Yang kedua, yang ketiga adalah kita memelihara. Maksudnya kalau bilik tu dia gelap, kita akan cat yang baru ke. Lepas tu kita akan guna mesin UV. Lepas tu untuk kalau ada bau cecair darah tu dengan kita panggil cecair perebutan mayat tu, kita akan guna mesin khas lah untuk buang bau dia. Itu
Itu sahaja. Itu beza dia dengan forensic cleaning ni dengan biasa adalah kita akan berhadapan dengan kita panggil benda-benda yang berbahaya, yang penyakit yang boleh berjangkit dengan kita. Oh yeah. Kalau kita buat pembersihan biasa, kita tahu mungkin tak ada penyakit berjangkit kan. Tapi ini bila kita main dengan darah, kita main dengan, mungkin sebelum ni mayat tersebut ada penyakit ke apa sebelum, jadi kita kena prevent benda tu. Tak semua yang boleh datang dan cuci saja macam tu. Kita akan ada pegawai yang datang untuk check dulu. Lepas tu baru kita akan masuk tim. Dia sama macam trauma cleaning kan? Ya, dia sama. Forensic cleaning, trauma cleaning adalah benda yang sama. sama. Macam kalau kat trauma cleaning sebelum episod kita buat Abang Rahman, tapi dia kat Singapura. Kenal Abang Rahman? Tapi dia buat Singapura punya trauma cleaning kan. Ni Malaysia punya guys. Tempat kita weh. Dia kena sembang pasal kita punya Malaysia ni weh. Macam mana? So, Puan Eli, kita dah boleh start Puan Eli. Okay. So, kami nak tahu. Kami semua nak tahu, rakyat Malaysia nak tahu. Bila dah buat trauma cleaning, ni, forensic cleaning ni, mesti kita handle dengan, memang bukan mesti, kita memang deal dengan mayat-mayat. Betul. Tempat-tempat mayat, tempat-tempat yang orang dah meninggal. Jadi, dengan seram ni saya rasa dekat lah. Betul tak? Sebab kita buat benda tu hari-hari kan. So saya harap Puan Eli ada kisah lah yang Puan Eli nak share dengan kami semua. Kisah seram. Seram ni luas Puan Eli. Seram mistik boleh. Seram yang Puan Eli macam, tak sangka orang family dia boleh tinggal ni, mayat ni sampai macam ni. Kalau Puan Eli ada cerita nak seram yang tu pun boleh. Puan Eli nak seram yang kesiannya dekat mayat ni, semua pun boleh. Apa saja yang Puan Eli nak cerita mengenai forensic cleaning ni boleh. Puan Eli nak cerita daripada mana dulu? Saya cerita, bila pertama kali tu kalau saya dapat telefon call ataupun message daripada waris ataupun pemilik rumah, kita akan hantar staff ataupun saya sendirilah yang pergi. Yang pergi tak kira pukul berapa. Kalau 2 pagi, available staff 2 pagi, kita akan pergi 2 pagi. Sebab kita punya polisi adalah kita boleh datang seawal 2 jam. Oh, maksudnya kalau pukul 2 pagi kena datang 2 pagi lah. Kenapa tak tunggu lepas subuh ke, tengah hari ke baru cuci? Kita based on case. Oh. Selepas tu kita akan tanya dulu, kejadian apa. Dan pertamanya kita kena confirm yang polis dah release belum rumah tu. Jadi bila polis dah release rumah tu, walaupun 3 pagi, 4 pagi kita akan datang lah. Kita akan datang dan yang datang adalah pegawai dahulu, baru tim yang cleaning. Pegawai akan datang seorang saja. Ya, pegawai akan datang seorang saja, bukan beramai-ramai, tidak. Pegawai tu sama ada saya, Mas Tura, ataupun ada 2-3 lagi lah yang akan. Ya. Sebab boleh je nak buat teman boleh kan? Nak bawa teman boleh, tapi sebab kita datang secara, kita kan bila specialist tu kita bawa diri kita tak ada macam dengan kawan-kawan, kita tak ada macam tu. Jadi memang kita datang dengan pakai macam ni. Pakai macam ni ke? Ya, ini adalah baju. Bukannya yang baju apa bawa baju puan kat tempat saya ni. Aduh, tempat saya ni dah cepat bau. Sebab baju untuk tim cleaning dia lain. Untuk pegawai, pegawai lain sebab mereka akan check dululah awal. Datang pukul 3 pagi. Ni saya cerita satu kejadian lah yang pernah ni. Yang ini adalah kes dia dah lebih daripada 2 minggu. Dia dah pekerja di kilang di sebuah kilang. Sebuah kilang di Penang. Jadi dia punya kawan dan juga majikan lah telefon kita untuk uruskan tempat tu sebab mereka baru dapat tahu sebenarnya. Mereka baru dapat tahu sebab mereka ingat cuti. Mereka ingat orang yang meninggal tu cuti? Ya, cuti. Jadi sebab tu dah 2 minggu. Tak tahu. Oh yes. Orang kilang tu ingat. Yang tu cuti. Kawan dia ingat, dia punya majikan ingat dia cuti. Okay. Tapi sebenarnya dia ada dalam bilik tu. Dia ada dalam bilik tu. Jadi bila untuk kemasukan kerja semula tapi tak masuk kan. Jadi baru dapat tahu yang dia dah tak ada lah. Dah tak ada lah. Jadi mereka call
pihak kami lah untuk selesaikan selepas saja polis rilis rumah tu. Jadi suasana bilik tu sebabnya kami ditugaskan untuk bersihkan seluruh rumah walaupun kejadian tu hanyalah di bilik utama. Tapi mereka minta untuk full service lah satu rumah. Jadi bila kita tengok bilik pertama, bilik kedua macam biasa. Bila masuk bilik ketiga tu, dia luar biasa sebabnya dia kelam. Dia kelam bukan sahaja dengan situasi dia bukan sahaja di lantai yang ada darah, yang ada cecair rebutan tu lah, mayat tu kita panggil cecair mayat kan. Tapi suasana bilik tu sendiri dia macam berakar. Dia macam berakar. Macam pokok kan kalau berakar naik dekat ni dia macam tu. Rasa macam tu, vibe dia macam tu. Ya, vibe dia bukan vibe macam tu, memang macam tu. Memang macam tu. Ya. Kita buka bilik bilik dia Kita nak punya pokok rakan. apa? Saya tak ni lah, tak pasal, tapi memang itu dia punya beza sangat. Bila tim cleaning masuk, lepas pegawai dah masuk lah kan, kita panggil tim cleaning kita esok paginya lah. Okay, paginya kita panggil tim kita masuk. Memang mereka pun terkejut juga. Sebab itu antara salah satu, sebenarnya kita akan macam biasalah bersihkan darah, bersihkan apa. Tapi itu dengan situasi bilik tu sekali. Situasi bilik tu sekali yang kiranya lain daripada yang lain lah. Yes. Lain. Macam saya cakap tadi yang macam pokok berakar kat dalam bilik tu kan, macam tu. Dia punya apa kejadian yang berlaku kat situ? Okey. Yang pertama sekali adalah bila kita dah selesaikan, dah bersihkan, kita akan datang untuk checking. Untuk pastikan tiada lagi bau, untuk pastikan semuanya dalam keadaan teratur lah sebelum kita serahkan kunci. Staff kunci kat dalam tu tak boleh nak buka. Pintu tu kita masuk kan, kita ambil, kita buat test dulu di lantai apa benda semua. Jadi bila nak keluar tu, sebelum ni memang kita perasan lah pintu tu sekejap tertutup. Masa kita tengah buat pembersihan satu rumah tu kan. Tapi bila dah habis tu, kita ingat tak adalah apa-apa isu ke apa benda kan. Jadi bila last tu kita nak serahkan kunci tu, dia jadi macam yang tak boleh buka tu kita dah cuba. Dia di luar pun nak buka, di dalam pun tak boleh nak buka. Tersangkut seorang lah staff saya. Tak ada kunci pun. Tak ada kunci. So, tak ada kunci apa pun, pintu tutup. Ya. Tak ada buka. Ya, tak boleh buka. Wih. Kejadian ni memang selalu berlaku dekat selalu jadi dekat lokasi. Tetapi yang ini selalunya kita boleh buka lah selepas kita try 2-3 kali macam tu kan. Tapi yang ini memang kami terpaksa pecahkan pintu tu. Pecah. Kita buka kat tepi tu kan dia punya tu, jadi kita terpaksa pecahkan. Yang itu pelik tu. Sebab kalau kunci lain lah, kalau park terkunci lain. Betul. Ini yang betul-betul tak. Dia memang tak boleh buka. Benda ni memang kita ada bercerita lah kan. Bila kita cerita, cakap kenapa perasan tak setiap kali kita buat kerja pembersihan ni, isu pintu tertutup ni memang selalu jadi. Allah. Saya dah risau ni. Isu sebab kita start kan yang mana jenis padahal macam tu angin. Padahal tu angin weh. Lepas kena pick up balik depan ni. Kena check balik depan ni. Yang masih jenis seorang yang takut kan kat dalam bilik jadi macam tu kan. Itu memang ada masalah lah. Jadi memang kalau saya punya pekerja, jangan ada masalah yang takut terkunci dalam bilik tu, tak boleh ada. Sebab memang aku dah tak boleh kerja lah sama cleaning. Sebab benda tu selalu terjadi. Selalu terjadi. Ya. Masya Allah. Faham. So siapa yang ada masalah termental cepat, anxiety, ya, tak boleh. Tak boleh sosok ni. Yang bilik kecil ke apa memang tak boleh. Dia kena tenang. Dia kena tenang. Kemar-kemar. Relax. Betul. Buka tak boleh. Kena relax. Ada ke pekerja relax macam tu? Ada. Pekerja saya sambil buka lagu Exist. Jasnita. Jasnita kali pertama tak boleh buka. Sambil menunggu kami selamatkan dia.
Aduh. Ya. Gila tu. Okey. Ada lagi kejadian-kejadian pelik berlaku di kawasan? Ditunggu sehingga kami pecahkan pintu tu. Tak jadi sebab mungkin dia macam siapa yang takut dengan macam tempat kecil kan. Dia macam dia perangkap kita. Situasi dia macam dia perangkap kita kat situ, tak ada siapa, bila tahu seorang kan. Dia situasi dia macam tu lah. Tak. Staff saya memang tak ada seorang pun yang penakut lah. Yang Semua penakut. Sebab kalau yang penakut memang saya tak ambil dah. Memang tak ambil tu. Betul. Saya sekali sahaja dia buat silap di lokasi, saya buang terus. Buang tu. Gila, bos. Abang lu bos, lihat lu. Buang tu bos lah. Bagilah jam, bagi ke level keberanian tu. So slow naik. Tak boleh. Aduh, ni ambil ni. Bagi ni sikit. Sabun video abang ni. Bagi kat staff. Bagi Yang mana penakut tu bagi sabun sikit. okey. Ui, kira. Letaklah sabun tu depan. Jangan pakai lagi puan. So maksud dia kalau apa silap yang dia buat yang puan cakap saya tak boleh maafkan, awak dipecat esok. Contoh. Apa? Mulut celupak. Tak boleh mulut celupak. Tak boleh langsung. Mulut saya jaga. Contohnya lah. Contohnya. Dia ni bau busuk ni kan. Mati ni macam mana ni? Ui, jahat ni anak-anak tinggal kan macam ni. Diorang ni tak perasan ke? Macam tu lah. Bapak dah mati lama macam tu. Normal lah benda tu. Kadang-kadang kita terlepas lah. Betul. Tak boleh langsung. Lepas tu bila ruang tu kotor, tak terurus, pengotor lah dia ni. Macam tu lah. Sambil membersih, sambil menghina, jadi saya tak boleh terima. So yang mana yang menghina sambil berbersih tu akan kena kacau lah. Ada sebelum ni pernah ada kes. Jadi sebab itu antara salah satu yang saya memang bila mulut ni saya memang buang terus lah. Sebabnya bila kita ni mulut celupar, benda ni suka. Benda ni suka lagi lah mengacau kita. Bagus sangat kan? Bagus sangat kan? Jadi saya memang tak boleh biarkan benda tu berlaku lah. Sebabnya kita bekerja secara profesional. Jadi bila perkara-perkara macam ni berlaku, dia akan mengganggu staf yang lain. Kalau dia tak kena, staf lain yang kena. Kalau yang cepat terkejut, contoh pintu tutup kan. Oi, dia terkejut. Oi, dia berlakut. Yang itu ada. Pun saya tak ambil. Aduh, kesiannya. Saya faham. Ya, saya interview di lokasi. Interview di lokasi? Betul. Bukan interview my office semua. Tidak. Bila apa yang awak harapkan lagi 5 tahun apa awak nak jadi? Bukan guys. Bukan. Interview kat lokasi? Betul. No. Walaupun tak ada, contohlah saya tak ada pengalaman kan di dalam dia punya resume tulis saya tak ada pengalaman apa semua tu, ataupun ada pengalaman degree dalam forensik ni kan. Tapi bila di lokasi tak sama. Ada yang terlalu jadi pakar dekat situ. Palata. Kan. Yang ni kita jangan guna chemical ni. Kita kena buat ni dulu. Sebabnya saya bila di lokasi kita akan serahkan 100% dekat pegawai. Jadi tiada siapa pun yang buka mulut. Hanya pegawai sahaja, arahan daripada pegawai sahaja. Sebab dialah orang pertama yang sampai tempat kejadian. Sebelum tim. So puan tak mau jugalah serta yang buat yang pada tahu ni. Kita tak boleh macam ni. Kita kena ambil darah ni dulu, kita kena cuci bahagian ni dulu, lepas tu ni kemudian. Ya. Yang itu pun puan tu buang. Saya tak boleh. Buang tu ya. Buang terus. Pecat tu esok. Ya. Ui. Saya tahu benda ni nampak kejam, tetapi tak kejam puan. Kita nak pastikan forensic cleaning ni ke depan. Betul. Ya. Tak betul lah. Betul, sebab tapi, kita deal benda ni weh. Kita tak nak main-main lah kan. So maksud dia kat sini kita tengok puan serius dengan pekerjaan puan. Bagus lah. Sebab macam saya cakap tadi kan, bila banyak mulut, bila kita ni benda-benda tu suka. Faham?
Okay Puan, saya nak tanya Puan lagi. Okay, apa benda yang selalu common terjadi? Macam contoh tadi pintu tertutup tu, Puan cakap selalu sangat terjadi. Normal. Apa lagi benda yang selalu terjadi? Okay. Kejadian ni berlaku dekat Selangor. Selangor. Specific location tu saya rahsiakan lah. Betul. Okay. Puan tak ada cerita guys kat mana taman apa sebab ini semua rahsia company kan. Okay. Kita akan susunkan barang. Okay, barang-barang kita jenis dia sekecil-kecil barang tu kita akan susun. Jenis macam tu. Walau kalau macam pembersihan biasa kita akan biasa letak ni macam ni tapi kita susun ikut ketinggian. Okay, contoh contoh. Okay. Taju, contoh taju. Aboh baik orangnya. Meninggal kat sini. Tapi buat podcast meninggal contoh. Tapi sebab tobat je, sebab tobat. Mayat yang baik. Jenazah ni baik orangnya. Bau wangi, masuk bau wangi. Okay, tapi dia meninggal kat sini. So babang kat sini semua ni akan terlibat. Ya, betul. So maksud Puan cakap yang babang susunan tu semua akan susunan ni. Ambil semua babang kat sini. Ya, semua barang ni kita akan sanitize semula. Walaupun dia meninggal kat sini. Betul. Babang tu kat sini. Oh. Betul. Kita panggil deep cleaning lah yang barang ni. Cuma di tempat kejadian tu kita tak boleh. Bila deep cleaning ni kita air panas kan. Tapi darah ni kita tak boleh letak dengan air panas. Jadi kita kena macam yang tepi-tepi barang tu kita akan susun macam ni kan barang ni. Saya mengajar mereka untuk susun ikut tinggi. Oh, ni salah ni? Salah. Salah. Tak kisah tapi macam saya punya ni Okay, saya akan ikut ketinggian. Jadi benda tu tersusun. Faham? Jadi bila saya buat macam ni, barang tu berubah. Jadi saya tahu. Barang kita dah susun cantik ni. Ya. Tiba-tiba barang tu berubah. Kita letak balik. Berubah lagi. Macam tu, daripada situ kita tahu vibe lokasi tu lah. Dekat situ. Yang itu di kejadian di situ lah, lokasi kat Selangor tu. Yang itu satu. Yang keduanya adalah bila kita lap lantai tu kan. Bila lap lantai tu ada satu masa tu staff saya pergi keluar lah minum. Jadi tinggal saya seorang kat dalam lah. Benda tu memang biasalah, saya seorang kat dalam tu memang selalu. Jadi masa lap-lap tu dengan mengilai tu biasa. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf sebab banyak sangat biasa, sebabnya memang itu adalah biasa. Selalu benda yang jadi. Mengilai? Biasanya? Selalu dengar mengilai? Ya. Bila kita lap, sebab saya akan pastikan macam tiles kan, saya akan melutut macam kita lap ni tu. Contoh, walaupun saya ada mesin. Ya. Bunyi mengilai? Ya, dengar dekat belakang. Ya, jadi saya selalu pakai ya. Untuk stopkan saya punya. Stopkan saya punya. Bunyi tu bunyi macam mana? Yang dekat ke bunyi jauh ke bunyi sana? Bunyi tu bunyi Yang Puan boleh dengar. Cuba. Dia selalu dekat tingkap. Oh, bunyi kat tingkap. Ya. Bunyi macam mana? Contohnya? Mengilai yang biasa, yang selalu cerita hantu tu. Contoh. Alamak, saya tak pandai nak buat contoh. Segan sikit guys. Contoh. Dia macam gelap lebih. Try. Buat. Apa benda tu gelap macam tu? Try tengok. Dia macam cerita Maya Karin tu. Ya. Nak kerja tak? Try. Ya. Ya. Sumpah. Dah. Betul. Tengok. Siang. Benda tu jadi siang. So seorang itu apa? Seorang itu buat orang cakap tadi. Itu tak? Itu bukan? Itu tak? Yang tadi tu? Yang tu lagi jadi? Ya. Memang bunyi macam tu je lah, benda yang normal. Ya. Gila Puan. Aduh, berat tu. Okay. So untuk mengelakkan benda tu Puan pakai
headphone. Ya, saya pakai Apple punya headphone tu. Tak dengar surrounding tu. Tutup tu. Mula-mula tu saya dengar lah, layan lah juga. Ataupun kadang-kadang saya buat video call. Video call dengan staff ke kan. Dah sampai ke, dah beli air, buat apa, saya sajalah. Oh. Untuk nak elakkan jangan bagi takut tu. Yes. Lepas tu dah lama-lama tu saya cakap takkan setiap kali saya nak kena telefon staff kan. Nak kena bercakap dengan diorang ke apa benda. Jadi saya pakailah headphone. Okay, bila pakai headphone, contoh bila pakai headphone, bila buat kerja rumah apa semua, tak dengar apa, so fokus kat lagu tu je lah. Ya, betul. Okay, yang mana yang waktu dengar tu adalah waktu yang puan tak pakai headphone? Ke waktu lagu nak tukar ke yang terdengar tu? Waktu tak pakai headphone. Waktu tak pakai headphone. Ada je time tak pakai headphone kan? Faham. Sebab kadang-kadang ada je kita terlupa bawa. So selepas kejadian yang dah dengar banyak kali sangat dan puan dah tak tahan, sebab itulah puan decide untuk pakai headphone. Yes. Mudahkan semua orang. Lagu apa yang puan dengar selalunya? Saya One Ok Rock. Gila. One Ok Rock lagu macam mana? Jepun. Oh dah. Bukan. Lagu rock Jepun. Lagu rock Jepun. Ya. Cakap Jepun lah ni. Tak adalah. Saya tak ada cakap Jepun. Bukan apa, tapi lagu tu Japanese song lah. Yes, Japanese song mix dengan Puan English. minat Japanese song? Sebab saya belajar cleaning pun dekat Japan. Belajar kat mana cleaning? Saya dekat Tokyo. Belajar kat Tokyo. Ya. Sebab dekat Japan ni dia ada macam-macam kelas kan untuk kita ambil. Ini apa degree ke ataupun dah habis? Tidak. Dia latihan lah. Latihan. Ya. Dekat Japan lah. Betul. Sebabnya diorang punya pembersihan ni bersih. Detail. Dia pun bersih gila. Betul. Kita faham ada part di kawasan-kawasan yang tak bersih, yang mana kita kata hidden dia punya ni kan. Tapi kita kata 100% tu 90% memang bersih. Memang bersih weh. Japan memang bersih. Longkang dia pun tu abang boleh mandi. Betul. Nampak ikan kap dalam longkang dia apa. And kalau nak cakap budaya Japan ni, tapi satu Japan saya tak suka. Satu yang saya rasa macam rimah lah. Susah sangat-sangat nak cari tong sampah. Betul. Bawa plastik. Legit. I nak suruh orang buang sampah. Tapi yang tak sedia tong sampah. Sebab tu saya punya pekerja kebanyakannya adalah wanita. Disebabkan dalam handbag diorang ada macam-macam kan. Jadi saya nak cerita sikit lah kan tentang kenapa kebanyakan staff saya ni wanita adalah barang-barang yang wanita pakai, contoh nail polish remover tu, hairspray kan, eyeshadow. Itu tak. Itu tak. Boleh digunakan untuk cleaning. Emergency lah. Tidaklah kita kata benda tu adalah bahan utama. Kalau macam lelaki, pomade saya ni boleh pakai untuk cleaning. Tak boleh. Sebab kadang-kadang bila kita pergi tempat ni kan, ini tak cukup, itu tak cukup barang kita. Ada satu kejadian tu yang mana pembersihan tu dekat kawasan kampung. Jadi bila kita nak keluar ke town tu untuk cari barang tu, tak boleh lah nak keluar. Kadang-kadang 40 minit nak keluar. Kan. Jadi barang apa yang ada dekat kita tu kita gunakan. Itu salah satu sebab kenapa perempuan. Ya, betul. Tapi bukannya berbanding lebih banyak kepada lelaki ke? Tidak. Perempuan pun banyak kat bawah ni? Perempuan ni dia hati kering. Perempuan hati kering ke? Ya. Perempuan banyak tak apa itu masuk okey lain pula perempuan hati kering ke? Ya, yang hati kering lah. Ada juga yang kita tak cakap semua kan. Tapi yang mana hati kering tu boleh survive. Boleh survive. Faham. So nak kerja dengan puan ni, perempuan tu kena develop dulu lah, bagi hati dia kering kan. Betul. Kan. Nak buat kerja-kerja macam ni kan. Bukan kepoci, bukan suka bertanya, tidak. Dengar tu guys. Cik-cik. Karakter dia adalah Kalau puan nak cari kerja, karakter macam mana? Untuk pekerja saya akan ambil karakter yang pendiam. Ya. Kita ambil yang pendiam, yang tak bertanya luar daripada konteks kerja kita. Kalau nak bertanya tu selepas selesai kerja tu boleh. Dan tidak suka campur hal orang.
bila kita ambil pekerja yang sibuk tentang hal orang ni, sampai je tempat kejadian, diorang dah start idea tu banyak tau untuk bertanya. Ini kenapa macam ni? Ini kenapa tinggalkan macam ni? Kotornya peti ais dia. Lepas tu kalau ubat kan, ubat tu patutlah dia ni memang sakit dah, sebab itulah meninggal. Jadi saya tak nak ada isu macam tu. Yeah. Saya pernah dapat staff macam tu. Tapi dia menyusahkan lah. tim yang lain. Menyusahkan. Buka contoh nampak binatang-binatang pelik-pelik lipas ke apa. Betul. Dia relax, dia diam lah. Betul. Kan? Elok kan? Betul. Cuci. Itu yang kita nak. Sebab kejadian yang ini salah satunya ada lagi kejadian? bila tidak jaga mulut ni, kita bawa balik barang yang kita untuk sanitize kan, apa benda macam untuk selalunya kita bawa balik tu adalah fabric, baju, langsir kita bawa balik kan. Ni semua bawa balik nanti? Bawa balik untuk dicuci. Sebab ada Dobi lah. ada waris dan pemilik, mereka nak pakai juga. Ni semua pun hantar Dobi lah? Tak, Dobi tak terima. Dobi tak terima? Tak terima. Yang mesin tu? Mereka takut nak terima. Yang mesin tu? Mesin tu kami ada sendiri mesin. Mesin basuh khas. Ada? Ya, memang kita khas untuk cuci ni je. Sebab kita tak boleh letak dekat Dobi. Bila kita letak kat Dobi, kan orang lain datang. Kalau kata kita kan Dobi 24 hours, lepas tu orang lain nak pakai. Mana boleh. Benda tu salah. Benda tu salah. Sebab macam saya cakap tadi kan, kita tak tahu ada penyakit apa sebelum ni. Jadi benda tu kita kena jaga. Jadi situasi mulut yang tak boleh ni macam saya kata, kriteria pekerja tu dia akan menyusahkan kita lah nanti. Dengan bila balik office tu adalah yang mengikutnya. Ada kejadian tu? Adalah kejadian yang mengikutnya kan. Dengan tu macam mana? Apa jadi? Dengan macam kadang-kadang contoh, yang balik je 3 orang staff. Yang balik semula ke office. Tapi dalam office tu ada 4 orang, 5 orang. Yang lagi 2 tu siapa? Padahal 2 orang tu dah balik dah sebenarnya. Yang balik sebenarnya balik 3 orang saja staff saya. Tetapi masa di dalam office tu mereka ingat lagi 2 tu belum balik lagi. Ada kat dalam lagi office. Ada juga kes macam tu? Ya, bercakap bersama, cakap macam biasa. Cakap macam normal je? Ya. Macam tengah sembang dengan Taju semua ni normal je? Ya, sedangkan dekat lokasi tu diorang dah terpisah dah. Naik kereta lain. Dah terpisah. Sebab untuk kan bila office saya tu kena naik tangga kan. Naik tangga sebab kita atas sekali. Jadi kita tak tahu kan parking mana, parking kat mana kan. Yang lagi 2 tu tahu-tahu dah ada kat atas. Macam tu lah. Itu yang saya kena jaga. Yes. Alright. Puan, kita relax Sat Puan. Boleh. Kita chill Sat. So 3 benda ni yang sering terjadi. Pintu selalu tutup, barang selalu bergerak, mengilai. 4, yang satu lagi terbawa orang lebih. Itu benda yang selalu terjadi. So, nanti kita akan selami lagi kesesaran daripada forensic cleaning ni. Kita lihat Sat, kita chill Sat guys. Kita kembali selepas ni. Alright guys, welcome back to Sembang Seram bersama dengan Puan Ellie, edisi khas forensic cleaning. Yes. So Puan, tadi Puan dah cerita yang kes yang selalu terjadi. Okay, Puan bagi yang best lah kali ni. Okay, ada 2 cerita. Okay, saya cerita yang pertama lah. Okay, yang pertamanya kejadian tu di dalam kereta. Masa tu saya baru saja habis selesai. Habis saja selesai. Kat mana? Masa tu dekat KL. Right. Dekat KL. Okay. Jadi saya ada bawa langsir. Langsir. Oh, langsir. Saya ada bawa langsir di dalam bilik tempat kejadian lah. Jadi di dalam kereta saya untuk kita bawa bersihkan lah. Okay.
Masa dalam kereta tu saya ada buat video call. Kejadian tu siang lah, waktu siang dalam pukul 5-6 macam tu. Okay. So saya buat video call dengan anak saya. Sebab masa tu saya dah berapa hari tak balik kan untuk ada selesaikan job. Jadi anak saya telefon lah cakap dah makan belum, kan kita buat video call, adik dah makan ke belum. Lepas tu dia kata dah. Lepas tu dia kata mama siapa kat belakang, dia kata macam tu. Ada someone kat belakang, dia kata macam tu. Lepas tu memang saya seorang. Memang saya seorang. Dia cakap tak ada siapa, saya kata macam tu. Lepas tu dia kata ada. Itu saya tanya dia. Saya saja tanya dia, lelaki ke perempuan? Saya tanya kan. Lepas tu dia cakap dengan saya, oh lelaki. Dia kata macam tu. Lelaki. Bila dia cakap lelaki, sebab di rumah tu yang meninggalnya adalah lelaki. Okay. Soalan saya untuk bertanya lelaki ke perempuan tu sebab saya just nak pastikan yang dia nampak tu lelaki ke perempuan, sebab je saya baru bersihkan di lokasi yang kematiannya adalah seorang lelaki. Jadi saya nak confirmkan je lah kan. Sebab selalu kita bercerita baca cerita-cerita hantu kan, rambut gerbang apa benda kat belakang tu kan. Macam saya kata elok ke? Saya tanya macam tu kan, elok ke? Handsome ke? Kan, handsome ke? Sebab anak saya tahu saya minat Korea. Okay. Elok ke macam Hanakin kan? Saya cakap kan. Lepas tu dia kata apa? Okay, dia kata macam tu lah. Lelaki handsome, dia kata macam tu lah. Banyak tu handsome tak handsome? Saya tengok gambar dia. Saya tengok masa dekat rumah tu lah kita tengok kan. Bila kita susun barang tu, kita adalah tengok gambar dia. Jadi elok lah. Aduh, elok pula. Elok lah muka dia. Putih lah. Jadi rambut macam K-pop, macam biasa, macam BTS macam tu lah. Macam tu. Faham. Tapi situasi tu sebenarnya menakutkan untuk orang yang macam macam kita kata, ada orang kat belakang kan, kita dah tahu kita seorang je sebenarnya. Tapi kita nak tutup benda tu. Dia cakap okey tak apalah, mama ada kerja, kita cakap macam tu kan. Tapi saya punya kaki pun sebenarnya gegek jugalah, kita nak tekan pedal minyak tu sebenarnya. Allah. Dia tak kisahlah yang sudah handsome ke apa ke, yang penting takut tu lah kan. Betul. Sebab dia suka kat aku apa? Sebelum saya telefon anak saya tu, memang saya ada satu, kan kita bila orang duduk belakang, kita ada satu vibe kan, ada orang duduk belakang. Yes. Kalau kita bawa kereta kan. Lepas tu saya tengok cermin, memang saya nampak macam bayang. Tapi saya tahu saya seorang. Jadi saya tak adalah mengiyakan bayang tu. Saya mungkin pada saya cermin belakang saya tu di belakang ke, saya nampak macam tu. Puan tahu tak, time kita podcast ni ramai gila possibly percentage yang tengok dalam kereta 20%. So ramai yang tengah tengok dalam kereta kat sekarang ni. So kalau hampa rasa ada bayang kat belakang tu, hampa mau relax kan. Okay, lepas tu Puan. Okay. Lepas tu bila saya buat video call dengan anak saya, bila anak saya confirmkan benda tu, jadi saya tahulah benda tu ada sebenarnya. Tapi saya cutkan cepat. Sebabnya saya pun masa tu permulaan kan, masa antara mula-mula saya ni gigil jugalah saya masa tu kan. Reverse kereta, bila kita reverse kereta kat belakang, kita kan macam automatik akan kan pusing kan. Tidaklah kita masa tu kita nak tengok cermin tu pun takut, kita nak tengok belakang pun takut, sedangkan kita kena reverse. Tapi terpaksa tengok juga. Astaghfirullahaladzim. So kita nak apa? Kita nak tengok dia ke kita nak langgar kereta? Betul tak? Siapa tengok dia? Saya terpaksa tengok jugalah. Pusing. Apa nampak? Saya nampak dia pakai baju putih, seluar pendek. Baju putih seluar pendek? Ya. And memang lelaki tu? Ya. Yang handsome tu? Ya. Yang BTS tu? What the rambut dia masih sama? Tapi dia punya muka tu dia macam sama tau. Dia macam sama. Rambut dia masih sama, maintain? Rambut sama. Wih, kemal dia. Masya Allah. Ya Allah. Sebab saya dapat tahu daripada ibu bapa je lah, mak dia semua. Dia ni anak yang baik.
Dia jenis anak yang baik apa semua tu. So saya Muda rasa lagi, gangguan muda. Oh, muda lagi. Muda dalam 25 macam Ya tu. Allah, muda lagi. Ya muda. Meninggal sebab apa? Sakit. Oh, sedih lah. Sakit lah. Muda Sakit, dia duduk seorang dekat rumah. Dia jenis yang berkejaya. Berkejaya? Ya, dia berkejaya. Profesional ni lah. Rumah tu pun release lambat because of insurance kan. Tak kahwin lagi semua noh? Tak kahwin lagi. Allah Akbar. Jadi saya anggap benda-benda macam tu yelah, kita dengar daripada ibu apa pun, dia baik, dia apa kan. Kita tak adalah rasa macam nak takut ni sangat. Kita tak adalah rasa macam tu. Kita just macam gangguan sikit je tu je. Ada tak? Sebab Puan kan minat Korea, minat ni kan. Pernah dia macam masuk dalam mimpi? Wajah dia tu masuk dalam mimpi. Wajah-wajah tu masuk dalam. Wajah yang lelaki tadi tu, yang opa tadi tu, dia masuk dalam mimpi Puan. Ada? Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Saya pandai pilih mimpi. Tak risau, takut dia ganggu mimpi sebab apa. saya bukan saya saja, tapi semua staff saya akan suruh selepas saja habis kerja, jangan balik rumah dulu, jangan tidur dulu, pergi mana-mana dulu. Lepak minum ke, saya cakap sama kan. Tadi, sama-sama. Saya suruh diorang minum dulu kan. Kadang-kadang bila kalau sekali. tak nak buat apa-apa, pilih 7-Eleven. Masuk, betul. keluar. Dah. Duduk dekat tepi kan. Makan Maggi dulu ke dekat situ. Lepas tu baru balik. Orang 7-Eleven rumah saya tu, saya besar-besar tu, sampai dah kenal saya dah. Dia tahu dah takkan beli barang pun. Malam-malam masuk, buat busy, keluar macam tu je. Sebab kan nak elak benda-benda macam ni lah kan. Faham. Satu lagi Safwan, saya nak tambah sikit lah. Saya ni peminat Korea juga. Minat juga. Jadi saya pakai headphone tu yang saya cerita tadi. Sebab saya tengok cerita Move to Heaven. Oh, Move to Heaven. Yang cerita. Saya dah tengok tadi tak tengok, tapi saya tengok kat track okay. Dia cleaning kan, dia cleaning. Ya, dia cleaning. So dalam cerita tu dia kan pakai headphone tu. Bila saya ada situasi yang dengar mengilai lah apa semua tu, saya tirulah benda tu. Saya pakai. Sebab sebelum ni saya kata macam mana saya nak buang benda tu. Kita pakai yang tu kan, yang tutup tu. Kalau macam dekat naik flight apa semua tu. Tak jalan. So kita kena lagi kuat daripada bunyi tu. Faham. Move to Heaven. Apa lagi drama yang Puan minat? Boleh setuju tak dengan saya? Drama Korea, drama yang paling best adalah Crash Landing on You. Setuju ke tak setuju? Tak setuju. Apa yang lagi best daripada Crash Landing on You? Saya tengok Crash Landing on You tu 3 kali repeat tau. 3 kali repeat. Itulah buat pertama drama yang saya rasa macam lekat sampai mati kat hati. And start benda tu lah saya tengok drama Korea. Sebab Crash Landing on You. And saya tak jumpa lagi drama yang boleh beat Crash Landing on You. Yang sekarang ni yang Teach You a Lesson tengok? Teach You a Lesson. Dah tengok dah. Dah habis. Itu style ya. Apa selain daripada Nombor C, apa lagi drama yang ada yang Mas tu kan pernah cakap dengan saya, ramai orang dekat cakap Cleaning Lady. Cleaning Lady tu betul dia bersihkan tempat-tempat ni kan, bila dia bunuh orang kan, apa semati dia bersihkan. Tetapi kalau nak tengok yang fully tentang forensic cleaning ni adalah Move to Heaven. Sebab memang itu adalah cara kerja dia. Cara kerja kita kan. Cuma itu lebih kepada kalau macam, tengok sebab Puan buat benda tu mesti macam ni relatable dengan kerja aku kan. Sebab memang kita nampak macam lambat tau perjalanan dia punya cerita tu, tapi dia main emosi. Kita tengok macam lambat tapi dia main emosi. Ketika di lokasi tu macam dekat ada situasi yang ada duit dekat bawah lantai kan, dan banyak ulat apa benda semua tu. Benda tu pernah berlaku. Dia dekat lokasi yang saya pernah bersihkan. Duit, handphone yang dah terkena dengan darah ke apa benda tu berlaku.
Faham. So dia sangat relatable lah dengan Betul. Puan. Siapa saja siapa yang ni pelakon favourite Puan kalau Korea K-drama yang Puan minat? Semua yang sedar mata memandang. Saya tak ada favourite tapi saya semua yang sedap mata memandang. Semua sedap mata memandang tu Saya okey okey. je. Faham? Yang paling sedap mata memandang? Kan nanti kena kecam pula nanti kan. Tak ada macam okey. Ramai Puan. Orang yang minat K-drama ramai. Orang Malaysia minat K-drama normal. Kan? Sampai orang cakap itu saya sepi mana orang cakap opa. Dia buat itu macam serius lah. Sepi kau yang orang ingat saya orang Korea macam cakap vibe sama. So betul Puan? Ada saya macam dalam gambar tu. Itu terpaksa dirahsiakan. Jangan sampai saya buka topi Puan. Alright Puan. Satu soalan Puan. Tadi Puan cakap duit ada ulat. Okay. Pernah tak Puan nampak macam berapa masuk macam ya Allah tenang lah, masya-Allah. Ada Al-Quran. Ada ni banyak-banyak benda-benda tasbih banyak. Ada. Memang kalau masuk vibe lain ke ataupun macam mana? Dia rasa macam mana? Ke sama aja? Ada yang okay, bila kita dapat kes yang vibe dia positif macam tu, kita pun happy juga nak buat kerja kan. Macam kita rasa nak tolong dia. Betul. Semua walaupun ada negative vibe tu, memang kita nak tolong dia untuk bersihkan. Tapi kita tengok daripada kawasan tu apa semua kan, dia rasa macam takut tu memang tak adalah. Walaupun sebanyak mana darah kat lantai pun, tapi dia punya positive vibe dia tu kuat, kita pun tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tapi ada satu kejadian yang saya rasa kejutan tu di awalan adalah bila saya datang, macam saya cakap kan, pegawai akan datang dulu untuk check. Saya datang je dah ada di depan pintu. Dah berdiri di depan pintu. Ni kat mana? Ini kat Selangor. Selangor juga. Dekat Selangor juga. Masa tu Taman Perumahan ke ataupun belah-belah dalam sikit? dia rumah apartmen, tapi apartmen yang tak ada lift tu. Apa ya? Tak ada lift, dia tingkat 5. Oh yes. Jadi kita kena naik tangga. Jadi naik tangga tu kita dah penat kan. Bila kita nampak sampai pun tingkat 5 je. ya, kita dah depan penat. pintu tu dia bagi. Betul. Dan yang bestnya kita terpaksa buka satu pagar, satu pintu dia. Grill. Grill tu, pagar dia tu dengan dia punya pintu jauh. Dia berada di tengah-tengah. Di depan pintu yang rumah tu. Macam grill, lepas tu ada tempat kasut semua nak masuk pintu. Betul. So dia kat tengah-tengah tu? Ya. Apa benda kat tengah-tengah tu? Dia berdiri kat tengah-tengah tu. Saya ingatkan frame gambar. Saya ingat frame gambar ataupun banting. Saya ingat banting kan. Banting yang kalau kenduri kahwin tu apa kan. Saya ingatkan itu. Tapi sebenarnya dia. Jadi bila kita nak buka pagar tu, saya kena selok tangan saya untuk buka kat situ. Yang itu saya dah macam tu dah kan. Kita dah gigil dah. Lepas tu bila dah buka pagar tu, saya nak kena buka pintu. Di mana pintu tu sebelah tu dia. Jadi dia stay situ. Dia berdiri kat situ. Boleh dia cakap sikit tak macam mana bentuk dia? Kebanyakan yang saya lalui ni, mereka berdiri tegak tau. Dia tak ganggu kita dengan macam usik macam ni ke. Dia tak menyerupai pocong apa tak Tidak. Dia manusia. Dia manusia. Dia fully tinggi. Tidak. Macam biasa. Macam kita, macam biasa. Okey, kalau manusia biasa macam mana Puan tahu itu hantu? Sebab dia punya muka tu. Muka macam mana? Bukanlah muka orang yang hidup. Bukan muka orang yang hidup. Ya. Orang yang mati muka pucat Kita automatik kita tahulah kan, bukan manusia yang betul hidup. Betul, kita tahu Okey. Maksud. Jadi macam pemilik rumah dia akan bagi kunci je dekat saya. Sebab dia orang kadang-kadang takut kan. Ini yang cerita bukan ahli keluarga lah. Yang mana bagi sewa kepada orang. Kan yang buat Airbnb ke apa. Jadi mereka tahu selesai saja. Yang kita hadap ni kita lah.
Kena adabnya kita lah. Jadi saya terpaksa buka jugalah. Walaupun dia berada di situ. Tapi bila saya keluar balik, bila saya dah buat checking apa benda semua, saya keluar balik dia dah tak ada dah. Kira puan ni go benda tapi kat sebelah puan boleh masuk weh. Esoknya saya nak Saya datang. expect puan call suami ke, bang datang lah jap ni. Tak Tak. fighter puan ni. Gila weh, memang berawal betul you. Puan. Okay, bila dah masuk, alhamdulillah tak ada apa-apa dalam tu. Dalam tu tak ada apa-apa lah, macam biasalah. Darah apa semua tu kita bersihkan lah. Yang puan dapat orang tu, dia lelaki perempuan puan? Yang itu lelaki. Lelaki tu? Banyak puan dapat lelaki orang tu lelaki. Ya betul. Aduh. Adik cakap sebab pekerja perempuan ramai kan. Memang saya dapat banyak kes lelaki. Memang dapat banyak kes lelaki. Oh, banyak kes yang meninggal banyak lelaki. Okay, berapa persen lelaki, berapa persen perempuan? Kalau kita cerita 100% tu lelaki 70. Perempuan only 30. Ya. Banyak benda gila aku nak tanya puan. Tapi sabar Asad guys, kita rehat Asad. Yang mana nak pergi kencing boleh pergi kencing dulu, yang mana nak berak boleh pergi berak dulu, yang mana yang tengah bawa kereta nak singgah singgah sekarang. Sebab kita akan relax, kita akan kembali selepas ni guys. Alright guys, welcome back to Sembang Seram edisi khas bersama dengan Puan Ellie. Macam biasa guys, podcast kita ni dibawakan khas oleh Sugar Bomb. Puan pernah dengar tak Sugar Bomb? Benar. Tahu, local perfume yang sangat hebat sekarang ni, yang tengah hit gila sekarang ni. Jadi saya nak bagi Puan try perfume daripada Sugar Bomb. Puan minat perfume? Perfume apa Puan pakai? Banyak. Sebab saya tak ada favourite yang mana-mana. Yeah. So setiap kali nak pergi trauma cleaning semua ni, Puan mesti spray pakai Okay, apa? itu satu benda yang saya nak share. Kami tak pakai perfume kalau kita nak start buat kerja tu, kita tak pakai perfume. Oh, tak ada perfume. Selepas dah habis tu baru kita, siapa yang nak pakai perfume boleh lah. Tapi selepas habis tu maksudnya kalau job tu 3 hari tu tak pakai perfume lah. Oh, hari ketiga dah habis tu diorang boleh lah. Cuma perfume sahaja. Kenapa? Apa sebab? Sebab dia nanti bercampur dengan bau dekat dalam tu. Saya susah nak nanti saya susah nak, kita buat checking kan. Kita nak tahu bau tu masih ada lagi ke? Oh yes. Ni asal bau wangi lagi ni. Betul. Padahal lepas kita keluar bau busuk je lagi. Betul. Padahal Tapi wangi macam bila kita pakai perfume kan, kita datang check nak bau, tapi perfume tu dekat badan kita. Macam mana kita nak? Logik. Lagi-lagi kalau macam Sugar Bomb kan best bau. Benda wangi. Saya nak fokus. Ini Tak boleh fokus. macam masuk, ini Kita wangi-wangi kan. Ini jenazah baik ni, apa baik orangnya kan. Sebab bau wangi kan, bau bunga-bunga. Padahal perfume kita. Aduh. So guys, perfume yang saya nak bagi Puan try adalah Hush Lush. Hush Lush ni antara best seller depa untuk wanita. Tak tahu kenapa bila depa beli, depa macam bila dah beli depa macam kenapa kena beli lagi. Beli lagi sebab once dah try susah nak tukar perfume lain. Jadi saya nak Puan try betul tak betul. Okay. Rasa dia betul tak betul. Bila dah pakai perfume ni, dia takkan tukar dah perfume lain. Betul tak betul? Tak banyak pula Puan. Okay. Betul tak betul Puan? Kalau tanya saya macam bau bunga-bunga. Macam baby pun ada juga. Yeah, macam baby Puan suka Puan suka tak dengan Hush Lush ni? Suka, dia soft. Puan akan pakai? Kalau Puan beli ni, Puan akan pakai kat mana? Pergi cuti. Pergi holiday? Sebab dia macam tenang. Oh yeah. So tak nak sabut-sabut. Ya, cuti, betul. kita pakai sampai tenang. Sebab saya pakai perfume, saya ikut dia punya bau tu dengan keadaan yang kita nak pergi tu. Oh yes. Saya selalu macam tu. Faham? So Puan akan pakai ikut keadaan nak bau. Betul. Kalau yang ni keadaan nak bau dia macam mana? Ni bau lelaki lah. White Ice. Antara the best seller juga untuk Sugar Bomb. Okay. White Ice. Ini kalau suami Puan pakai, Puan ajak dia ke mana? Macam sport sikit. Sport. Pada saya. Dia tahu dah. Dia
Macam sport sikit. Macam nak pergi mana? Sport apa yang kita nak main? Yang indoor sport. Pickleball. Bowling. Bowling. Sebab kat bowling tu bau stokin nampak faham kan? Busuk kan? So bau kasut. Dia macam aktif. Bau dia macam. Bau aktif. Okay, ini puan. Ini barang dia puan. Ini yang muka biasa pun boleh jadi orang Korea puan. InsyaAllah. InsyaAllah dengan izin dia puan. Black Ice. Okay. Ini jadi puan. Setuju tak setuju? Ni macam office wear. Puan Macam tak minat kerja lelaki office. yang office wear. Faham? Yang pancikat masuk kerja Ya. semua. Dia banyak imajinasi. Faham? So tak attract puan sangat Tak. Faham? Puan lebih kepada sportman. Tidaklah gitu. Awak Ice ni memang untuk sport. Black Ice ni macam kita nak pergi dinner, nak pergi ada macam event-event penting, meeting, office, boleh lah. And yang penting Hashlas ni adalah favourite puan lah. Hashlas untuk perempuan. Alright, macam biasa guys, kalau hampa setuju, hampa nak dengar betul ke tak apa yang Puan Ellie rasa pasal Sugar Bomb ni boleh dapatkan sekarang ni dekat TikTok Shop Sembang Seram ataupun TikTok Shop Sugar Bomb. Kat situ hampa boleh try, boleh check out dekat situ. Right? Okay Puan, sebelum kita masuk kisah seram Puan yang last, macam biasalah saya nak tanya sikit Puan, macam-macam saya nak tanya Puan. Saya nak tanya Puan pernah bersihkan tempat pembunuhan? And apa tempat yang paling susah untuk dibersihkan? Untuk lokasi pembunuhan tu memang ada. Memang kita pernah terima kes macam tu. Kalau kita cerita di dalam rumah tu sendiri, apa yang part yang paling susah pada saya nak bersihkan adalah dapur. Di dapur. Sebab dapur kita ada makanan kan, ada food kat situ. Selalunya kalau kejadian-kejadian yang kes pembunuhan ni, situasi dia bila dah lama, makanan tu kan, dia kan benda ni semua kan macam mati mengejut. Kan, mati mengejut yang jenis macam tu. Jadi kawasan tu selalunya tak terurus. Kawasan tu tak terurus. Dan saya pernah ada situasi yang kaca pecah kan, sebab dia datang daripada dapur lah. Bila kes pembunuhan tu dekat lantai tu memang penuh kaca. Jadi perkara pertama tu yang bahaya tu adalah bila kita nak masuk tu kan. Bila nak masuk tu kita kena bersihkan kaca dulu sebelum kita tengok. Yang itu kita kena jaga. Faham? Yang itu. Tapi kalau tanya saya, tempat yang mana adalah dapur lah. Faham? And apa bau paling kuat yang pernah Puan hadap, and bau tu pun susah nak hilang? Bau Cecair perebutan mayat tu. cecair perebutan mayat. Ataupun bahasa yang selalu kita dengar orang cakap, air mayat kan. Air mayat. Sebab kita selepas daripada 6 jam, badan kita kan organ dah tak berfungsi. Jadi kita dah start keluar darah, air. Kalau kita lambat dijumpai lah. Lepas tu termasuk dengan kita punya kawasan sekeliling. Kalau panas, situasi panas, memang lebih cepat lah dia punya kejadian tu, air tu, yang darah yang keluar kan. Darah tu selalunya yang sakit lah, yang ada penyakit. Tetapi cecair yang perebutan mayat tu memang selalu. Kalau kita tak berdarah apa-apa, kita normal je, darah mesti akan keluar. Kadang-kadang daripada hidung, daripada mulut. Sebab kita dah tak ada berfungsi lagi dalam badan kita. Yang itu. So bau yang paling susah nak ni adalah bau daripada tu. Darah tu, kalau tanya saya, memang itu yang lebih kuat macam berbanding Abang Maman, saya ingat hanya darah tu. Faham? Macam Abang Maman dulu dia pernah cerita, daripada jauh dia dah tahu dah, oh ini bau mayat. Dia dah tahu dah. Sama juga macam Puan. Sebab dia ada satu bau yang ni yang memang kita ingat dalam kepala kita. So kalau pergi mana-mana, kalau Puan dah bau tu Puan tahu. Betul. Oh ini. Sebab kes pertama tu dia dah masuk dah dalam kepala otak kita dah bau tu. Mana-mana kita pergi seminggu tu memang tak hilang. Memang tak hilang. Walaupun kita macam saya dah bagi tahu dekat staff semua kan.
You all akan bau benda ni sekurang-kurangnya seminggu. Jadi jangan seminggu rasa tu terpikir-pikir bau tu. ya. Dia akan seminggu yang akan ni. Kita ingat kita Pakai sugar bomb pun terkena ni dia akan ingat tak bau tu? dia akan bau tu lah. Tapi otak still ingat bau tu. Betul. Weh, kuat. Makanan kita yang kita makan tu akan bau tu. Tak selera. Betul. Kurus-kurus lah semuanya. Oh, Sebab tak kurus lalu lah. nak makan. So nak kurus apa tak payah ambil jalan pintas? Tak payah nak ambil Ozempic lah apa zaman sekarang. Apa? Veta, Munjaro lah apa. Buat forensic cleaner. Tak Settle. lalu makan. Ui, Jimat. jimat. Nah. Okay, macam contoh kan Azim, Taju, Adib semua kan. Saya nak suruh jom kita ambil job ni. Kita kemas jap tempat ni. Minta payment 300 apa. Kita kemas. Pakai sabun lah. Keluar kan semua kan. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Sebab itu akan jatuh macam kategori cleaning biasa. Pembersihan biasa. Bukannya trauma cleaning. Sebab bila kita masuk trauma cleaning ni, pembersihan biasa tu adalah yang pertama sekali yang kita buat. Yang keduanya kita akan masuk deep cleaning dan juga cleaning khas untuk darah dan juga biohazard lah. Kita akan buat cleaning yang kedua tu. Yang ketiga tu kita akan buat pemeliharaan lah yang menggunakan mesin, yang menggunakan UV. Lepas tu yang keempat last sekali kita ada macam kalau cleaning biasa kita tengok kawasan dah bersih kan. Dah bersih, berbau wangi ke apa semua, dah selesai lah. Tapi forensic cleaning kita ada satu alat yang kita akan bagi laporan dekat kita punya paymaster lah yang membayar, sama ada syarikat ataupun waris ataupun pemilik. Daripada laporan tu mereka boleh gunakan untuk insurans, untuk Airbnb kan, jika ada apa-apa jadi diorang akan hold unit tu kan. Jadi kita boleh bagi laporan untuk sokongan untuk release unit tu. Faham. Sebab dalam tu ada fully detail. Jenis chemical, apa proses dia, Semua benda. peratus, semua ada. Faham. Kau pernah tak jumpa satu barang yang macam barang yang polis terlepas pandang? Contoh, kenapa ada benda-benda ni kat sini? Patutnya polis dah ambil benda ni, barang siasatan. Contoh macam kenapa ada cash banyak kat sini? Kenapa ada emas kat sini? Faham tak? Benda-benda yang patutnya tak ada kat situ tapi ada. Okey. Kenapa? Untuk yang itu alhamdulillah tak ada, sebab saya rasa kebanyakan lokasi saya memang polis memang buat kerja memang tip-top kan. Takkan ada. Cuma saya ada request daripada waris yang perlukan handphone. Dia dah cari tapi tak jumpa. Lepas tu duit. Tapi kebanyakan dia adalah barang peribadi, laptop, handphone, yang itu memang Selalu jumpa. waris minta kami ni lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan mereka ada berapa banyak handphone. Jadi satu handphone dah jumpa, tapi satu lagi yang ada detail lebih kepada ni, yang itu mereka minta kita carilah. Yang itu memang selalu kita jumpa lah. Bila kita dah jumpa tu, kita akan letak di dalam plastik. Macam cerita forensik tu, kita akan letak dalam plastik, kita akan labelkan, kita akan bagi kepada waris. Tadi waktu break kami sembang dengan Puan tau. Puan cakap time dia dekat Japan tu, benda ni sebenarnya, pekerjaan ni sangat normal. Betul. Sebab dia memang ada loan Dia leader. ada servis, ya. Dia ada servis untuk di Jepun. Untuk kadar orang yang tinggal bersendirian ni Aman. sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, jadi perkara tu juga dah ada di Malaysia. Jadi mereka dekat sana ada buat satu servis yang setiap bulan kita akan telefon atau sebulan ataupun minggu lah, 2 minggu ataupun sebulan macam tu, kita akan telefon orang yang subscribe dengan company cleaning tu untuk kita follow up, sihat ke, dia punya keadaan. Kita yang kena call depa. Ya. Hello, good morning. Ya, Meninggal tak cleaning lagi macam tu company lah. yang telefon mereka disebabkan kita takut kejadian-kejadian yang mati bersendirian ni.
So itu kena yang betul-betul uzak kot kan? Tidak juga. Tak kot no? Ada juga yang muda yang muda-muda tapi dia sebab dapat, dia seorang di Dia dalam risau. rumah tu. Jadi selain daripada insurans kan, insurans yang orang medical card ke apa benda semua kan, ini juga adalah satu servis yang biasa dekat sana. Biasa? Dan kita buat juga dekat sini. Oh, puan Ya, buat company juga? saya buat juga. Puan call lah. Yelah, saya call ke, staff saya call Kalau ke. staff call macam mana cakap? Hello, Assalamualaikum. Kita akan tanyalah apa nama itu, sebab sekarang ni Nak confirm kan? Dia confirm dia hidup lagi tak macam tu je lah. tidaklah macam tu. Kita akan tanya sihat ke? Kita macam tu lah. Sihat ke? Okey, semua okey ke? Ada apa-apa tak yang nak bagi tahu kita ke kan? Ada tak yang angkat tu kan? Sihat ke? Cik datang lah lagi 3 kali Jumaat lagi cik datang. Ada dia macam tu? Tidak. dia boleh wasa, dia Tak nak pergi ada. tak nak. Tak ada. Tapi semua kata okey, saya okey, macam tu. Kebanyakan yang subscribe dengan kita ni adalah mereka yang berkejaya tapi seorang. Banyak macam tu sebenarnya. Ya, betul. Yang berjaya tapi tak dapat rezeki anak, tak ada bini, Betul. tak ada suami. So duduk seorang-seorang. Yang mungkin ibu bapa dah tiada. Sedih lah. Kan? Dengar macam ni jadi sedih pula kan? Ya. Ya, sebab Astaghfirullahaladzim, meninggal seorang-seorang weh kan? Betul. Sebab kita pun tak tahu macam mana kita meninggal nanti. Ya, kita pun tak tahu kita meninggal macam mana. Yang benda ni jadi takut pula bila dia teringat kan? Sebab kita tak tahu ending kita macam mana kan? Betul. Kita duduk macam macam ni, nanti kita meninggal, time tu kita seorang-seorang ke apa kat rumah kan? Pernah tak puan rasa macam macam sebelum ni Abang Rahman cakap, bila dah pergi rumah, ada yang adik-beradik gaduh nak harta lah, apalah, janji tak kisahlah ya dia meninggal, janji aku dapat harta bapak aku semua. Alhamdulillah, Malaysia tak ada macam tu kes saya yang terima. Baik dia Malaysia. Dan memang baik. Ada lagi yang selalulah yang kami dapat cakap, puan kalau ada orang nak ambil barang-barang dalam rumah ni boleh bagi, saya izinkan. Dan barang-barang tu dalam rumah tu memang mahal. Dia bagi ambil ke? Ya. Puan selalu akan ambil ke tak? Saya tak adalah ambil sebabnya ni kita cerita kes contohnya macam pasu bunga yang mahal-mahal punya, TV. Contoh jam macam ni contoh kan. Ya, TV. Lepas tu TV. ya, Tak betul. ambil TV. Betul. Dia sebabnya tak ada siapa dah kat situ. Dia jenis banyaklah waris yang macam tu. Puan kalau ada orang datang nak niha, bagi je dia kata. Tapi saya akan bagi tahu dululah situasi dekat. Banyak nak kejadian macam tu, so ambil je abang. Ramai. Memang orang Malaysia memang pemurah. Yang mana ni memang dia cakap macam tu. So Kalau ada orang datang nak ambil so ni, staff puan nak ambil ke tak abang tu? staff saya Puan tak, syorkan sebab dia pun untuk diorang- ambil ke ataupun tak payahlah ambil? kebanyakannya memang tak ambil. Ya, ada TV, ada set karaoke apa semua. Tak, sebab macam mana nak cakap, saya bukan kata benda ni macam mana ya ke tak ambil kan, apa benda semua tu kan. Tapi memang kita selalu bagi dekat kawasan tu. Dekat kawasan tu. Kalau kata perumahan macam apartmen ke apa kan, sebab memang selalu orang datang. Orang akan datang tengok rumah tengah bersihkan ke, macam tu kan. Daripada situ. Kalau puan sudi share lah puan berapa kos contoh kan, harga untuk macam nak buat total service puan ni kan, domestic cleaning ni apa-apalah, average harga dalam berapa puan? Kalau puan sudi share lah. Saya punya servis bermula daripada RM1,000. Tapi kita ada bahagikan beberapa servis lah. Tapi permulaannya adalah RM1,000 sehingga boleh mencecah ke 10 ke 15. Sampai 5,000. Satu kawasan. Sebab kita depends kepada luas kawasan tu. Kalau dia kata nak satu rumah ataupun satu office, floor office,
Kalau satu bilik lain lah dia punya tu. Tapi kebanyakannya minta kita settlekan semua satu rumah tu. Jarang lah orang minta Jarang. bilik Mereka je. hanya bagi kita kunci sahaja. Bagi kita kunci, so kita selesaikan. Sebab saya sangat menjaga klien saya dari segi trust tu. Faham? Yang itu kan. Memang saya agak memilih saya punya klien sebab saya tak suka bila kita buat sesuatu benda ni kan. Orang fikir bila bayar kat kita kena dengar cakap dia. Kan kita kena dengar cakap dia. So jadi dia macam mungkin bila masuk pembersihan ni, saya tahu kan bila ada cerita antara kita punya owner-owner yang lain, tuduh ni ambil, tuduh tu ambil kan. Tapi saya ada satu sistem yang mana selepas semasa. Sebelum semasa selepas lah. Jadi itu semua ada gambar, ada video, dan juga barang-barang yang sebelum tu memang saya akan minta klien sign dululah dengan saya. Jadi tidak ada apa-apa tuduhan untuk ambil barang ke apa kan, ataupun tidak ada apa-apa di kemudian hari. Dan sama ada daripada pihak polis ke, daripada pihak insurans ke, Faham? ahli keluarga yang lain. Kadang-kadang waris yang membayar tak sama dengan sepupu ke dia punya ni yang mana lain kawan ke apa kan. Kita tak nak ada isu macam tu. Apa kes yang paling Puan dah buat macam-macam kes ni kan? Hari-hari ada kes. Tapi kes yang paling trauma sekali apa macam dia memberi kesan kat Puan sampai hari ni lah. Saya ada masalah bila semua kawasan, contohnya di tempat yang tercemar tu, mereka masih nak simpan barang tu. Masih nak simpan barang tu? Contohnya fabrik yang dah terkena darah. Lepas tu pinggan-pinggan ke apa ke yang di kawasan kejadian tu mereka masih nak simpan. Dan juga rekod kematian disebabkan ada kena-mengena dengan penyakit berjangkit lah. Jadi dekat situ kita dah suggest kepada waris untuk, selalu yang terjadi waris lah bila pemilik yang macam ni mereka suruh buang saja. Jadi bila ada situasi yang macam tu kita dah bagi tahu dekat mereka, memang kita boleh bersihkan. Tapi benda tu pada kami sangat, satu, bahaya kepada kita juga, dan juga bahaya juga kepada orang yang akan duduk selepas tu. Tapi kita terima je lah apa yang ni sebab kita tahu. Maksudnya dia nak simpan juga barang tu, dia tak membuang? Tak nak. Sebab apa? Sebab sentimental value tu. Ya, sentimental value. Jadi barang-barang tu kita terpaksa menjaga dengannya. Tapi kami terima je lah perkara ni kan. Okay, Puan, last lah soalan Puan sebelum kita masuk kisah seram terakhir Puan. Puan pernah tak macam handle mayat ataupun tempat mereka yang macam tiba-tiba Puan terjumpa anggota badan dia apa? Jari. Pernah. Itu untuk kes bunuh diri lah. Sebab kalau kes pembunuhan tu pihak forensik dah selesaikan. Kalau bunuh diri macam mana? Kalau bunuh diri tu yang mana yang dia cederakan diri dia. Jadi contohlah dia potong dia punya jari ke. Jadi benda tu kadang-kadang terjatuh, lepas tu baru dia nak gantung diri dia ke. Perkara-perkara macam tu lah. Kalau kes pembunuhan tu memang pihak polis dan forensik kita dah selesaikan lah. Kalau ada orang yang buat macam tu? Ada, itu untuk kes bunuh diri. Yalah, ada orang bunuh diri sampai macam tu? Ya. Sakit kenapa dia buat macam tu? Sebab bila bunuh diri kan macam menyeksa diri kita kan, betul tak? Bila kita nak bunuh diri kita ni, kalau juga dari fahaman saya lah, kan. Jadi sakit setakat nak bunuh diri kita kan? setakat dia nak potong jari dia tu mungkin. Tapi dia potong jari kan? Tapi ya betul. Potong jari dulu sakit. Sebab nak bagi cepat mati. Sebab sakit ni. Boleh jadi? Sebab saya antara laporannya adalah dia cuba untuk cederakan diri dia.
Sorry guys, ayat tumpah tadi. Minta maaf. Okay puan, soalan saya tadi, pasal bunuh diri kan? Yang jumpa Cakap pasal bunuh diri kan? Hilang tu semua benda ayat tumpah. Okay, bunuh diri. Apa yang puan antara kejadiannya lah yang selain daripada kita tahu kejadian bunuh diri tu, yang sakit macam tu. tadi yang kata jari ke pernah terjumpa ke, yang itu yang saya cakap lah. Sebabnya macam saya ceritakan, ialah kenapa nak bunuh dah gantung, lepas tu nak cederakan jumpanya kan. Sebabnya antara laporan yang saya terima tu adalah dia nak seksa diri dia dulu, mungkin dia cuba untuk potong apa ke bagi dia mati kan, untuk ni bagi dia, tapi mungkin benda tu tak jadi. Mungkin lain pula, tapi dalam masa yang sama dia punya jari tu, itu antara yang kita pernah terjumpa lah untuk kes bunuh diri. Ya. Astaghfirullahaladzim. Tapi perkara tu hanya berlaku untuk kes bunuh diri. Untuk kes pembunuhan semua memang pihak polis tu dah selesaikan lah. Laporan selesai. Memang confirm ke puan, macam kebanyakan kes ni puan ni memang orang mati bersendirian? Kena macam tu dulu baru puan boleh Tidak, sebab ada yang saya dapat adalah yang mana di dalam satu rumah, kita selalu rumah 3 bilik lah. Memang yang saya dapat tu adalah 3 bilik. Bilik yang kejadian tu meninggal di situ, 2 lagi tu masih ada penghuni. Masih lagi keluar masuk, tengok TV di ruang tamu, tapi dia tak tahu yang kawan dia meninggal dah 3 hari kat dalam tu. Gila. Sebab tak pernah kacau member dia kan. Betul. Meninggal dalam bilik. Itu pun selepas 3 hari tu, bila dia buka bilik tu, baru bau tu keluar. Sebab orang ingat macam kita lepas sehari tu pun dah ada bau kan. Tapi sebenarnya dia ada macam-macam kita kata, betul, faktor yang mana mungkin mereka dah terbiasa dengan bau di dalam rumah tu sendiri. Sampai ada yang pernah tanya saya kan, mereka tak bau ke? Sebab dah 3 hari kan. Tapi itulah antara faktor, mungkin dah terbiasa dengan bau tu, jadi dia tak tahu beza antara Faham. Alright, terima kasih banyak Puan Eli. Kita akan bersama dengan Puan Eli satu lagi kisah seram sebelum kita tamat, sebelum kita ke last segment kita. So kita rehat sahaja, kita chill, kita kembali selepas ni guys. Alright guys, welcome back to Sembang Sam bersama dengan Puan Eli in the house. Okay Puan, cerita seram yang terakhir Puan nak share dengan kami. Apa benda Puan? Okay, kejadian ni berlaku dekat Kedah. Kedah? Ya. Ush. Kejadian ni berlaku dekat Kedah. Kita ada buat satu servis iaitu pemulihan hartanah. Selalunya pemulihan hartanah ni adalah yang mana jenis perumahan seperti macam banglo, rumah teres. Jadi banyak banglo-banglo terbiar ni masih ada lagi owner dia. Okay, tapi mereka tak duduk. Kan dia dah terbiar. Ada satu masa mereka nak sewakan dekat orang kan, jadi dia ada panggil kita lah untuk buat pemulihan hartanah. Jadi bila kita datang untuk selesaikan, mulakan start pembersihan tu, bila dah lama tak ada orang duduk, jadi banyaklah berlakunya kejadian-kejadian yang susahlah kita nak handle sebagai tim pembersihan ni. Yes. Kan, sebab selalunya kita dah tahu situasi dia darah kan, kita dah tahu ada kejadian macam tu. Tapi bila dah terlalu lama, kita pun tak tahu apa jadi sebelum tu. Saya sendirilah yang kita selepas saja kita check, kita ambil kes tu kan, memang tak boleh nak buat kerja langsung. Kita masuk saja dia ganggu. Masuk saja dia ganggu. Jadi kita terpaksa menggunakan ada juga bantuan lah daripada ustaz
yang itu memang kita ada sekali include untuk pemulihan hartanah. Sebelum kita mula start pembersihan yang selalu kita buat ni lah, trauma cleaning. Yang itu apa yang terjadi adalah staff saya memang demam sehingga kan seminggu 2 minggu kita tak boleh hold kerja tu. Sebabnya dia memang muncul bila kita start nak mesin tu kan, nak start buat nak bersihkan tu, masa itulah dia cabut plug. Masa itulah dekat toilet dia munculkan diri. Dia munculkan diri? Ya. Macam mana? Dia munculkan Sebab diri? bila rumah lama ni, satu kita dah tahu kelam kan, kita nak kena cat balik. Sebab semuanya adalah kita akan buat dari pembersihan sehingga kita cat semula rumah tu. Cat semula? Ya, memang kita cat semula seperti macam wajah baru. Kita pulihkan balik. Jadi bila orang nak menyewa, dia dah tengok rumah tu okey. Tak ada apa-apa isu, tak ada apa, jadi terus masuk sewa lah kan. Jadi bila kita yang mulakan benda tu, kita terpaksa hadap lah dengan situasi yang macam tu. Jadi untuk pemulihan hartanah selalu kita ambil masa memang lama lah. 7 hari kalau semuanya okey, 7 hari. Kadang-kadang bila ada kejadian-kejadian yang macam kita tak boleh nak elak, maksudnya dari segi yang paranormal tu kita terpaksa handle lain. Yang dari segi profesional punya, maksudnya cleaning dari segi ni, kita memang kena ada satu masa juga. Yang kita tu. Jadi saya memang ada spesifik tim lah yang bila pemulihan hartanah saja kita terpaksa panggil mereka untuk mula-mula dulu. Yang dia nampak tu bentuk macam mana? Pontianak yang rambut. Oh ya. Yang tu. Sebabnya rumah-rumah macam ni dia mengganggu. Macam selalunya kes pembersihan biasa yang kami ambil, kalau macam baru meninggal 3 hari kan, selalunya kes ni kami ni dia tak ganggu, cuma muncul saja. Tapi bila dah terlalu lama, dah bertahun ni, dia jenis yang mengganggu. Sebab itulah dia ada spesifik tim. Spesifik tim yang memang kita terpaksa ambil untuk selesaikan. Faham. Okay Puan, so sebab dia yang staff Puan sampai demam lah. Kena benda tu sebab kan nampak Cik Ponti tu. Sebab dia jenis yang kacau. Benda tu yang nak elok orang, jenis kacau betul-betul kan. Dia dah jadi macam tempat dia. Okay Puan, sebelum kita nak masuk ke last segmen kita, pengalaman paling pahit, paling gelap dalam hidup Puan Elly, kita nak bagi Puan tenang sikit Puan. Puan relax sikit Puan. Sebab saya tengok Puan terlalu fokus, workaholic. Nampak Puan, muka Puan ni saya tengok banyak fikir pasal lepas ni nak pergi rumah ni, lepas ni nak pergi rumah tu kan. Macam saya fikir kan nak pergi rumah ni, rumah ni, tapi bukan nak kena settlekan mayat ni. Kalau nak settlekan mayat, saya nak pergi open house. Contoh, kalau macam saya suka pergi open house, pergi rumah, pergi open house. Sebab apa? Sebab saya nak makan apa yang sedap kat open house Puan. Puan rasa makan apa yang best kalau kat open house? Yes Puan, mi. Sebab selalu kat open house orang bagi mi kari kan. So kat sini ada mi kari Puan, mi sebab berapi. So saya nak Puan makan, Puan share, Puan beritahu lah feedback Puan, sedap tak sedap, okey tak okey. Panas sikit Puan, Puan kena pegang macam saya pegang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Puan, tiup dulu Puan. Asap tu Puan. Puan jangan Puan. Tak apa mi. Asap, tiup dulu Puan. Panas tu Puan. Tengok kuah sikit Puan. Pedas. Seram lah Puan. Saya suka pedas. Ya, alhamdulillah. Orang yang suka pedas memang sesuai. Memang sesuai ya. Sebab tu dia seram. Ya, dari segi tekstur mi tu macam mana Puan? Tekstur mi kenyal. Ya. Nice lah. Faham? Dia tak ada macam, kan kalau macam kembang kan. Kalau mi kan. Yes. Tapi dia macam, so lepas pada Puan, kan Puan cakap Puan nak lepas habis Puan buat cleaning, Puan nak kena cari tempat-tempat untuk rehat, relax.
Dah Makan. sampai rumah mesti nak lapak kan. Dah tahu pergi tempat lain kan. Lapak, makan. Puan buatlah mi sambal babi saya ni. Saya bagi kat puan. So buat kat husband. Sebab bila buat kat husband nanti mesti puan akan letak macam-macam. Telur, tahu, semua. Tak boleh makan ni pedas. Oh, suami tak makan pedas? Saya yang makan pedas. Oh, so sambil puan makan, puan cerita lah dekat suami, kat anak-anak apa terjadi tadi, kerja macam mana, okey tak okey, sambil makan mi kari saya. Boleh? Boleh. So guys, macam biasa guys, siapa-siapa yang dapatkan mi sambal babi kari boleh dapatkan ada kari, ada tom yum dan juga mi goreng. And satu lagi flavor akan keluar tak lama lagi. Sorry guys kalau aku scam lama sangat aku duduk scam benda ni. Akan keluar tak lama lagi, yang paling sangat bersabang saya. Boleh dapatkan di TikTok Shop Sambal Seram dan juga mi sambal babi. Alright, check it out guys. Okay, Puan Eli, last pengalaman paling pahit, paling sedih, yang bukan aib lah, yang Puan sudi nak share dengan kami semua. Saya rasa saya tak ada nak cerita pasal sedih sangat ataupun trauma. Tapi saya nak cerita tentang positif pasal inspirasi saya mulakan bisnes ni. Dengan hanya RM100 saya mulakan specialist untuk forensic cleaning specialist ni. Saya daftar syarikat, saya buat website sendiri. Semua buat sendiri? Semua saya buat sendiri. Masya Allah. Saya bukannya budak IT, budak apa tu kan. Jadi semua saya terpaksa refer. Kita tengok YouTube, kita Betul. Aku cakap kat hampa. Puan Google. Eli ni workaholic. Dia orang yang sangat berkejaya. Kita Google sendirilah apa benda semua tu. And then saya pergi ke bank, daftar dengan semuanya dengan RM100. Ramai juga yang tanya saya lah, betul ke dengan buat semua tu RM100? Saya cakap betul. Sebab memang Puan dah tak ada duit sangat dah time tu. Masa tu ada, tetapi saya macam saya sebelum ni bisnes saya adalah mula dengan modal yang banyak. Tapi benda tu tak bertahan. Macam-macam masalah lah. Sama ada daripada pengurusan pekerja ataupun operasi tu sendiri. Jadi saya kata, apa kata bisnes ni yang saya nak mula-mula, sebab saya dah fed up sebenarnya nak berurusan dengan manusia. Kalau kita cara kita cakap ni macam belagak ke apa ke, saya risau juga kan orang kata saya macam tu. Tapi tak siapa cakap pun belagak. Saya berada di satu tahap titik terendah saya, yang mana mulanya malam tu saya cakap dengan suami saya, ada tak satu bisnes yang saya tidak perlu banyak sangat bercakap dengan orang, saya kata. Dan masa tu saya scroll thread kan, masa tu saya mula-mula lagi saya buka. Saya rasa baru 2 hari saya Twitter, sorry. Twitter. Daripada Facebook, daripada Facebook dengan Twitter. Dekat Facebook tu saya tengok, sebelum Twitter tu lah, sorry. Facebook tu saya tengok ada orang cari ayah dia bagi situasi dia lah. Ayah dia dah meninggal 3 hari, tapi dia kata dia dah cari cleaning company, ramai tak nak bersihkan, dan juga semua harga start dengan 4,500. Tetapi kawasan tu dia kata kecil je, dia cuma nak bersihkan yang kawasan terkena darah tu saja. So dia ada duit RM3,000. Dia kata dia ada duit RM3,000, tapi semuanya charge dia more than 4,500. Saya cakap, ini mungkin satu, yang pertamanya saya tak, bila bisnes macam ni kita tak ada bercakap banyak dengan orang. Kita datang cleaning ni sebenarnya kita tahu tujuan kita untuk bersih kan. Tak suka bercakap lah. Bukan tak suka bercakap, saya tak suka cakap benda kosong. penat. Saya dah penat nak bercakap. Oh no, dengar perempuan dah penat bercakap. Saya dah penat bercakap. Kadang-kadang kan bila satu tempoh yang kita rasa kita cakap benda yang betul pun, orang akan cakap kita cakap benda tak betul. So saya dah berada di tahap itu. Jadi saya kata apa nak cakap pun cakap lah. Kan. Jadi bila saya mencari-cari bisnes tu, yang inilah yang terkeluar. Yes. Ini yang terkeluar, betul. Menjadi. Dia terkeluar di Facebook,
Jadi saya tengok balik kan. Saya study dulu. Sebelum saya mula ni, saya study dulu tentang ni, boleh ke saya buat. Lepas tu saya tengok kes-kes yang sebelum ni, ada rumah apa semua kan. Lepas tu chemical apa yang guna. Lepas tu saya ada kawan-kawan yang pakar dalam bidang-bidang apa namanya, yang mana doktor, yang mana kerja bomber, even polis pun kan. Memang banyak lah bantu saya dari segi nasihat. Semua tu saya refer dekat orang, bukannya saya buat sendirilah. Tapi mereka ni membantu saya bukannya dengan nilai duit. Maksudnya kita datang belajar kat dia kan, tapi kita kosong lah. Kita kosong datang, memang kita nak mulakan satu benda kan, mulakan satu bisnes. Itu yang saya nak kongsikan, yang di mana titik kita terendah pun kita boleh bangun sebenarnya. Faham. Tetapi kita kena cari apa platform tu. Platform tu. Kita jangan cuba macam orang ni buat tanam sayur, lepas tu orang ni buka bisnes bengkel, orang ni kita pun nak buat juga. Sebenarnya cari diri kita, apa yang kita nak sebenarnya. Itulah yang kita boleh teruskan. Sangat inspiring Daripada RM1 sekarang ni dah ada dekat 10 tim. Lebih 40 orang bekerja. Masya Allah, Alhamdulillah, hebat. Power Puan. Maksud dia cerita Puan ni boleh jadikan sangat-sangat inspiration kepada semua generation yang kadang-kadang kita faham. Kadang-kadang bila kita duduk seorang, kita tak tahu apa kita nak buat dengan hidup kita. Tapi bila kita ada mentality yang macam Puan, yang macam okay, let's go. Safwan, saya tengok ada potential. Boleh jadi saya punya assistant untuk cleaning, forensic cleaning. Hei, Puan, saya ingat potential ni saya nak buat bisnes ke apa. Rupanya potential nak jadi forensic cleaning. Teman saya masuk dulu. Saya masuk dulu lokasi, lepas tu nanti baru Safwan masuk. Oh, saya masuk kemudian? Lepas tu Puan kat dalam? Saya kat dalam lah. Lepas tu saya tengok okey semua. Lepas tu okey, boleh masuk, saya kata. Lepas tu saya masuk lah? Masuklah. Nak? Aduh. Tak apalah Puan, terima kasih lah Puan. Saya rasa belum sampai tahap tu lagi. Masanya. Terima kasih atas offer tu Puan. Terima kasih atas offer tu Puan. Belum sampai masa lah Puan. InsyaAllah bila saya dah ready, saya cakap okay Puan, let's go. Sebab saya tengok macam okey je, macam tak ada takut. Boleh jadi Puan. Mana tahu satu hari nanti saya dah ada keberanian tu, insyaAllah. Okay. Doakan saya Puan. Okay, hati kering. Hati kena kering Puan. Macam mana nak bagi hati kering? Alamak, saya tak tahu. Macam mana nak bagi hati kering Puan? Macam Banyak mana? tengok drama Korea. Dah menangis. Menangis. Hati dah kuat dah kental dah. Cerita apa-apa aku boleh hadap. Let's go. Sebab saya tengok cerita Korea, saya akan menangis. Hati lembut lagi, tak cukup kering. Kena keringkan dulu kat hati tu guys. Right? So terima kasih banyak Puan Elly. Ada apa-apa kata-kata terakhir untuk fans Puan Elly, peminat-peminat? Banyak, saya rasa banyak fans Mastura je. Mansura untuk Puan Elly lah. Untuk Puan Elly kepada saya rasa boleh lah Puan alalang kita promote. Okay, siapa yang macam perlukan khidmat ni, forensic cleaning ni. Macam mana nak contact Puan ni, tim Puan ni? Okay, boleh contact dekat, kita ada Facebook. Kalau website ada juga. apa nama website? Cleaning FCS, Forensic Cleaning Specialist.my. Kat bawah kita tulis Forensic Cleaning Specialist. Forensic Cleaning Specialist .com.my. Okay. Yeah. So boleh tengok kat situ. Lepas yang tu mana yang nak perkhidmatan. Yang masa macam duduk seorang-seorang tu, tak ada girlfriend, tak ada siapa-siapa, nak WhatsApp pun tak ada apa nak WhatsApp. Duduk seorang-seorang yang walaupun dia muda lagi tapi tak pernah dapat call, good morning ke apa, boleh dapat servis Puan juga. Betul. Kita ada satu sahaja nombor kontak WhatsApp yang mana kita beroperasi 24 hours. Saya pun reply, Mastura pun reply, sebab semua dalam tu ada pegawai. Dan dia menggunakan satu nombor. Satu nombor je? Satu nombor saja. Daripada situ saya boleh monitor. Yang mana mesej masuk ke, yang mana apa, yang mesej yang perlu perkhidmatan good morning pun boleh?
Hari-hari sebut good morning je? Good morning je, tak ada. Tak ada. 2 minggu sekali lah. Good morning 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali. Yang itu kena ambil servis yang saya cakap tadi tu. Yalah, servis tu lah. Ya, yang tu. Alright puan, ada kata-kata terakhir untuk geng-geng Sembang Seram? Okay, terima kasih siapa yang tengok podcast ni. Saya harapkan apa yang saya berkongsi share tadi ada dapat sedikit info. Dan juga kalau ada apa yang diperlukan mengenai servis kami, syarikat saya apa semua, boleh menghubungi kami sebab kadang-kadang saya tidak menolak kalau sekadar pertanyaan pun kita boleh kan macam mana nak uruskan sesuatu apa semua kita tanya. Kita pun terima juga. Jadi kalau ada kekurangan tu datang daripada saya. Jadi saya terima kasihlah kepada Safwan juga. Terima kasih puan. Jemput Saya pun minta maaf juga kalau ada kekurangan apa semua. Terima kasih banyak puan. Saya harap bisnes puan makin maju, makin hebat, melebarkan sayap di Jepun, di Korea, kan? Di mana-mana sahaja, supaya bisnes puan terus boom dan puan dimewahkan lagi rezeki, dapat tolong lagi ramai orang yang nak bekerja, yang nak cari pendapatan. Mungkin sebab mereka dapat kerja daripada bisnes puan yang makin menjadi, insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak servis platform pun boleh contact puan. Terima kasih banyak puan atas percintaan puan. Kita jumpa lagi next episode, insyaAllah. Saya nak tanya soalan last puan, pekerjaan apa yang patut saya panggil next ke podcast lepas ni? Saya rasa pegawai forensik sendiri. Pegawai forensik sendiri, sebab apa? Sebab satu, mereka yang menyiasat kan, kalau ada kematian apa semua, dia pun yang ambil mayat tu dulu, betul? Yang itu selain daripada pihak polis. Saya rasa yang itu pun amat menarik sebelum saya masuk. Maksudnya kejadian tu selepas tu baru saya masuk kan. Saya pun nak tahu juga. Faham? Puan pun akan dengar podcast saya lah. Yes. So saya nak nasihatkan kat puan satu, selepas ni puan, kalau buat sambil cleaning, pakai headphone, kalau boleh kurangkanlah dengar lagu-lagu Jepun tu. Kurang faedah puan. Dengarlah Sembang Seram. Kita jumpa di episode insyaAllah. Assalamualaikum.